Kita buat dulu bukan kita beli tau, tapi kita buat sendiri. Teringatlah kawan-kawan saya dulu masa di sekolah, dan masa raya itu memang kami akan cari masalah untuk berjumpa. Ibaratkan bunga peter, warna apa ya? Rindu. Aidilfitri menghadirkan 1001 makna rindu untuk kita terjemahkan. Meski rasa itu kadang menghambat dan mencengkam pada masa kini, namun pada suatu masa dahulu, rasa itulah yang memutik kebahagiaan. Yang paling seronok bila kita cerita baju raya tak ada tahun ni. Kan? Kalau boleh nak raya kat kampus. Environment, semua orang Melayu. So, sangat seronok lah. Ketupat, rendang, everything will sampai. Rindu pada zaman kanak-kanak bukan kerana apa, sekadar mengenang fasa mentah yang difikiran pada ketika itu hanyalah bermain dan belajar tanpa perlu kenar penatnya menjadi dewasa. Dijemput masuk dan bagi duit raya semua kan, tapi bila kita pergi rumah yang besar-besar ni biasanya dijemput masuk makan je. Jangan jadi kelakarnya tu. Dia orang memang niat nak kenalkan saya, dia orang tak nak pergi. Kawasan ni tak besar. Dia orang masuk sana, dia orang mesti keluar sini. Masuk ke sana, mesti tembok sini. Aku tunggu dulu. Tunggu kat simpang. Mungkin rindu kepada macam mana mak saya masak raya kan. Kalau mungkin ada special dish yang dia prepare yang hanya dia saja tahu nak buat. Tapi kami anak-anak semua tak pandai dah nak buat benda-benda tu. Tugas tu adalah tugas kami adik-beradik lah mencari sabut tu. Dan buat baulu pula kita kena cari kumpulkan telur tu. Lama juga kita kumpulkan telur tu. Telur tu pun kita beli. Itu adalah kenangan yang saya tak boleh lupakan lah. Yang saya rindukan. Maria. Bila dia sampai raya tu tak tidur lah. Buat wajib, kacau wajib tu. Wajib buat dodol tu daripada lepas sahur tu sampai ke buka sahur. Buka puasa. Rindu pada manusia yang telah pergi. Rasa itu umpama ingin saja menjemput dari mimpi dan memeluk erat di dunia nyata tanpa ingin melepas pergi. Bila kita salam dengan orang kan, bila kita meluahkan perasaan sedih tu kan, perasaan bila kita banyak masalah dengan dia kan, masa tu aku rindu kan. Saat tu memang saya ingat sangat. Satu hari raya kan, kita salam suami. Tapi sekarang dah tak ada. Hai, itu sebab. Macam kalau you punya parents tak ada, means macam kurang ceria. Even you ada adik-beradik, but it's different orang cakap. Parents tu macam satu, orang kata blessing. Yang paling rindu tu, of course mak ayah dah tak ada. My first cousin pun baru pass away last week. Semua banyak momen masa kecil-kecil happy. Sebab arwah mama pun dah tak ada. So macam nak buat preparation raya tu macam rasa kosong. Tapi bila tahun terakhir yang raya dengan dia, dia tak nak pakai baju sama-sama. Dia nak pakai baju lain, maksudnya colour lain. Tak nak pakai baju yang colour sama dengan kita orang. Sebagai insan, ada tanggungjawab yang dikendong di bahu kepada pencipta, keluarga, masyarakat dan juga kepada tempat di mana kita mencari sesuap nasi. Dia kata rindu boleh, kembali jangan. Jangan dibiarkan rindu itu larut dalam sebal yang menghanyutkan. Sama kita melangkah meninta kejayaan dengan peranan yang diamanahkan. Semoga Lebaran kali ini menjadi titik permulaan untuk kita refleksi diri dalam mencari kekuatan dan kedamaian hati. Semalam adalah kenangan yang tak akan pernah kembali. Hari ini adalah kenyataan yang perlu kita hargai. Dan hari esok adalah harapan untuk kita kemudi. Merayakannya.